sekarang kan, aku sekarang tengah susah tu sebenarnya ni. Semua benda nak kena pakai duit tu. Saya bukan apa, tapi saya tahu sangat dah pattern budak ni. Ini kalau ayat-ayat macam ni, tak lain tak bukan, nak pinjam duit. Kau susah ke kau ada benda nak beli ni? Tak apa masalah kau, aku luar je kan. Dah lah kau, aku caw luar macam ni. Berapa kau nak pakai? 100 je. 100? Ha. Tak expect pula dia nak bagi pinjam duit kan. Tak sangka lah, tak mengharap pun. Oi. Ai. Ni bukannya earbuds baru Earbuds tu harga RM200 dia boleh beli. Aku yang RM100 ni tak kerti nak bayar. Kau ni benda mahal macam ni kau boleh beli. Hutang aku 100 tak boleh bayar. Semalam kau cakap kau susah. Inilah susah kau. Mana ada? Habis tu kau beli ni pakai duit mana? Maisara.